Perubatan Aero meliputi pelbagai aspek seperti mereka bentuk, membina, menguji, menyelenggara pesawat, peluru berpandu, roket atau kapal angkasa. Malaysia telah mewujudkan satu rantaian bekalan yang kuat yang terdiri daripada pemain industri asing dan tempatan. Antara syarikat tempatan utama yang merancangkan industri angkasa di Malaysia ialah SME Aerospace. SME Aerospace ni adalah syarikat pertama yang mula dalam aerospace industri ni. Yang ni bermula dengan masa tu Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri nak make sure Malaysia ni ada teknologi tinggi, berasaskan teknologi tinggi dengan aerospace industry. Dari situ kerjasama masa pembelian Hawk aircraft tu diguna tu sebagai offset program untuk mula industri. Dari segi tu, masa offset program tu dia bermula dengan buat pembuatan Hawk aircraft, Hawk Pylon dengan MD3 aircraft. Itu bermula syarikat SME Aerospace berkecimpung dalam proses pembuatan pesawat. Terdapat beberapa faktor yang membantu SME Aerospace berkembang pesat menjadi pembekal komponen aero angkasa dengan rekod yang kukuh dalam rantaian bekalan industri. Faktor-faktor menjayakan kejayaan SME dan Malaysia seluruhnya ada 3. Faktor utama ialah pertama, kita telah memula ni dengan awal. Dari segi situ, bila perkembangan permintaan pesawat terbang, dia nombor 1 dunia adalah di Amerika, kedua adalah di Europe, sekarang ni adalah di Asia dan Asia Pasifik. Disebabkan situ, pembuat pesawat nak menentukan supaya dia pun lebih rapat dengan kita dan masukkan kerja-kerja di sini supaya tunjuk ekonomi value add lah yang ada di sini. Itu faktor utama sebab apa agak perkembangan yang agak pesat. Faktor kedua adalah kebolehan kita untuk menghasilkan produk-produk dengan kos kompetitif. Kita dengan hasil high productivity kita, dengan efisiensi kita menyebabkan kita punya kos amat-amat kompetitif. Itu faktor kedua. Faktor ketiga ialah permintaan pesawat ni bersabitkan di seluruh dunia agak meningkat. Jadi kedua ialah macam kita mula-mula program untuk A320 ni, kita mula dengan rate 28. Sekarang dah meningkat sampai rate 60 dan Airbus sekarang nak meningkatkan sampai 80. Ni 80 sebulan. Kita nampak pergerakan ni ada 3 faktor. Satu, nak rapatkan dengan permintaan dengan supply chain dirapatkan. Kedua ialah cost kompetitif kita, dan ketiga adalah asas berkenaan dengan the rate increase ni. Itu adalah faktor utama yang drive kepada kawasan kita lah. Bagaimana pula dengan inisiatif untuk menjadikan Malaysia sebagai peneluar utama komponen aero angkasa di rantau ini? Inisiatif tiga perkara yang mustahak. Satu adalah pembangunan sumber manusia yang lebih inovatif dan tenaga kerja yang bermahir kepada robotik dan automation. Satu inisiatif kedua ialah yang berkenaan dengan 4IR, di mana kita guna komputer automation di masa yang akan datang. Itu how manusia dengan mesin akan bergeling untuk masa depan. Dan ketiga ialah making sure that kita punya platform ekosistem kita, rangkaian pembuatan tu bukan kerja SME seorang takkan berjaya. Kita kena perlu semua dari segi SME, syarikat-syarikat kecil, training, semua kena perlu menguatkan. Itu baru kita bergerak dengan sebaik. Pembabitan SME Aerospace dalam industri aero angkasa juga menjadi sebahagian daripada sumbangan ke arah mewujudkan tenaga kerja Malaysia yang berkemahiran tinggi. Dari
Dari situ, saya selalu kata semua orang boleh beli mesin, semua orang boleh masuk modal. Yang beza untuk menentukan kejayaan adalah modal insan sebenarnya. Dari situ, saya SMA ambil strategi yang amat penting. Kita ada rangkaian tie up MOU dengan institusi pengajian. Dua perkara. Satu dari segi latihan tenaga kerja kita terus semua LI atau latihan industri dibuat di SMA. Jadi kita provide that feed through and make sure that ini sebagai lepas melalui SMA dia will be available atau berada di position supaya boleh diserap dengan syarikat lain. Itu dari segi kita dah tangani dengan TED, dengan TTM, dengan banyaklah isu-isu pengajian. Itu salah satu mustahak sebagai asas untuk pembulan pekerjaan. Kedua, dari segi institusi pengajian R&D di industri juga kita sign dengan UTM. Dari segi nak tengok pengurusan penghilangan, macam mana nak pengurusan itu lebih arif dengan lebih efisien, sama dengan teknologi baru yang kita kena pasti. Sekarang salah satu teknologi yang guna digital, di mana kamera boleh ambil gambar barang terus boleh kenal barang tu okey ke tak. Itu adalah perkara yang kita ambil untuk pelopori. Jadi itu adalah memang besar sebab seperti mana yang saya kata tadi, semua orang boleh beli mesin, semua orang boleh masuk, ada modal, tetapi tenaga insan ni menentukan kejayaan kita sama ada tetap tinggi atau tidak. Walaupun dalam keadaan ekonomi hari ini yang mencabar, secara umumnya syarikat-syarikat aero angkasa tempatan masih tetap teguh dalam mencapai matlamat untuk terus mencipta nama dalam industri aero angkasa.